Assalamualaikum, kita sekarang berada di KRT Fasa 1L, Bandar Tasik Kusuma, di mana penduduknya hidup dalam keadaan perpaduan dan juga semangat kejiranan. KRT Fasa 1L pada asalnya telah menubuhkan kawasan kebun di mana penduduk-penduduk berpeluang untuk bercucuk tanam, menanam sayur dan tanaman-tanaman lain sebagai produk untuk dijual. Dari segi gelanggang yang sedia ada sekarang ni, kita telah mendapat sewaan. Tiap minggu memang akan ada sewaan. Malah ada pihak-pihak luar yang telah menyewakan dalam jangka masa panjang, seperti Uni KL menyewakan sampai 4 bulan atau 5 bulan untuk sesi training, dan juga ada Akademi Tunas telah menyewakan selama setahun pada setiap hari Sabtu dan Ahad. KRT Fasa 1L memikirkan kesinambungan KRT. Jadi cuba menarik golongan jiran muda untuk involve di dalam aktiviti KRT. Bukan setakat hanya join aktiviti, tapi kita juga hendak jiran muda untuk menguruskan aktiviti KRT Fasa 1L ini. Masa akan datang, jiran muda ni akan berkemampuan untuk mengambil alih pimpinan induk KRT Fasa 1L untuk membangunkan lagi kawasan KRT Fasa 1L ini. Pencapaian untuk kebun, kami masih dalam proses untuk membuat secara sistematik. Jadi hasil itu masih dalam proses tanaman lagi. Kita bentang kepada JPNIN dahulu adalah projek tanian bawang untuk eksperimen, lebih kurang 100 pokok lah. Dan kita telah tanam di belakang sana. Ada sebahagiannya menjadi, sebahagiannya tidak begitu bagus. Mungkin disebabkan oleh kualiti tanah dan juga kaedah penjagaan. Plan kedua kita adalah menanam di dalam batas. Yang lebih mudah untuk kita siram dan juga kita kawal lah, dari segi baja dan sebagainya. Kami mempunyai produk yang terbaru iaitu Curable. Curable ni adalah ciptaan saya sendiri. Saya cipta pada tahun 2021. Manfaat Curable kepada komuniti iaitu dari segi memperkasakan asas matematik untuk terutamanya kepada anak-anak. Saya berkolaborasi dengan KRT Fasa 1L untuk mengembangkan lagi dengan aktiviti seperti mengadakan pertandingan dan juga acara-acara hari keluarga khusus untuk matematik. KPN telah memberikan banyak bantuan dari segi geran tahunan yang telah diberi kepada KRT Fasa 1L sebanyak 6,000 setahun untuk menjalankan aktiviti-aktiviti, dan juga KRT Fasa 1L juga ada mendapat peruntukan dari hasil anugerah-anugerah yang KRT Fasa 1L terima. KRT Fasa 1L Bandar Tasik Kusuma mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perpaduan Negara atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini dan juga anugerah-anugerah yang telah diterima oleh KRT Fasa 1L. InsyaAllah KRT Fasa 1L akan sentiasa membantu Kementerian Perpaduan dalam menjayakan misi Kementerian Perpaduan dalam menjaga perpaduan dan juga kesejahteraan masyarakat.